Mesti ramai peminat Samsung A56 5G ni sebab yelah dia punya harga mid-range je, lepas tu dia punya design memang sesuai untuk anak muda. Ada banyak tau upgrade best dekat Samsung A56 ni. Jom aku tunjuk dekat korang. Antara benda paling best kali sekarang ni, walaupun A series tapi dia dah ada AI tau. Ini dia intelligent feature. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 feature AI yang kita boleh try dekat Samsung A series kali ni. Memang best lah sebab sebelum ni feature AI ada dekat Samsung S series je, tapi sekarang kita dah dapat dekat Samsung A series. Kita ada feature object eraser untuk buang benda yang tak diingini dalam gambar. Terambil gambar mata tertutup. Jangan risau, ada feature best face untuk pilih gambar yang terbaik. Kadang-kadang tu tak tahu nak edit apa, dekat sini ada edit suggestion tau. Contohnya dia recommend nak background effect ataupun nak remaster gambar. Yang bestnya dekat kamera ni ada macam-macam jenis filter tau, dan kalau tak cukup kita boleh download dia punya filter dekat Galaxy Store ni. Selain daripada tu ada banyak lagi tau feature AI yang kita boleh try dekat sini. Semua feature ni memang intelligent. Cuba tengok dia punya screen ni, memang betul-betul sejuk mata memandang tau. Sebab dekat sini ada Super AMOLED 120Hz refresh rate. Screen size pun tak besar sangat, 6.7 inci, so memang sedap dipegang. Memang selesa nak layan entertainment dekat screen yang jelas macam ni. Lepas tu dia punya peak brightness pun tinggi tau, 1900 nits. Build quality pun sangat high end. Dekat sini ada Gorilla Glass Victus Plus dekat bahagian depan dengan belakang, dan ada aluminium frame. Lagi satu, tak perlu risau kalau terkena air dekat smartphone ni sebab dia ada IP rating 67, water and dust resistant. Untuk kamera pun memang puas hati tau. Dekat sini ada 50 megapiksel main kamera, 12 megapiksel ultra wide kamera dan 5 megapiksel macro kamera. Aku dah try dah dia punya kamera dan hasil gambar dia memang betul-betul menakjubkan tau. Aku memang sukalah ambil gambar portrait mode pakai kamera ni sebab dia punya gambar memang betul-betul cantik. Korang boleh nampak dia punya background blur sangat kemas. Yang bagusnya kamera shutter dekat sini memang laju tau, sesuai untuk ambil gambar yang ada pergerakan yang pantas, contohnya macam skateboard ataupun sukan-sukan yang ekstrim. Untuk video recording pula, dia boleh record Full HD 60fps ataupun boleh pergi sampai UHD 30fps. Aku memang puas hati lah dengan hasil video daripada kamera ni. Lagi-lagi dia punya stabilization lah, memang betul-betul nampak smooth dan lancar je. Dari segi performance pula, memang cukup capable sebab dekat dalam ni ada prosesor Exynos 1580 dengan 12GB RAM dan 256GB storage. Cuba tengok ni, siap boleh buat grafik quality very high dengan frame rate very high tau dekat game CODM. Lagi satu benda yang best, kita boleh dapat Android update sampai 6 tahun tau, dan security update pun sampai 6 tahun. Memang bagus lah, walaupun phone mid-range tapi kita boleh pakai phone ni dalam jangka masa yang lama. Dengan semua spesifikasi yang ditawarkan, aku rasa memang ramai orang akan puas hati kalau dapatkan Samsung A56 untuk tahun ni. So apa pendapat korang tentang Samsung Galaxy A series yang terbaru ni? Cuba komen kat bawah.